Mati syahid tidak merasakan kesakitan mati. Hanya mati syahid satu-satu bulan yang tidak merasakan sakit mati. Syuhada fi sabilillah, mereka yang mati ketika keluar perang fi sabilillah. Orang yang mati syahid sudahlah tidak rasa sakit mati, sudahlah tidak dikenakan azab kubur, tidak duduk di alam barzakh, terus dibawa ke dalam syurga, tetapi bukan dengan rupa manusia. Semua yang mati syahid, rohnya dibawa ke syurga, diletakkan di dalam badan seekor burung. Satu roh, satu burung, bermula daripada malam ataupun hari dia mati syahid sampai kiamat akan bersiar-siar ke dalam syurga, akan terbang ke mana sahaja dia nak tengok sudut syurga Allah yang cantik. Ini kehebatan orang yang mati syahid.